siapa yang kena pantau? Adakah parent? Adakah cikgu-cikgu? Atau adakah pihak kerajaan? Siapa yang sepatutnya pantau untuk mendidik anak kita? Dia ada peranan masing-masing. Cuma yang paling utama adalah ibu bapa lah. Jadi sebab tu saya melihat antara masalah kita sekarang, ini pada pandangan saya pada pandangan saya, kebanyakan ibu bapa lepas tangan. Ibu bapa tu lepas tangan dalam keadaan dia sibuk mencari kerja contohnya. Fokus kepada kerja. Cuma sekarang ni antara perkara yang perlu kita fikirkan ialah ibu bapa yang perlu fikirkan ialah, maksudnya kadang-kadang ibu bapa tambah kerja ataupun nak cari duit lebih tu disebabkan dia nak tingkatkan keselesaan hidup dia. Faham? Tapi sebenarnya kita kena fikir balik. Antara dengan kita meningkatkan keselesaan hidup kita, contohnya kita dah ada kereta, tapi kita nak tambah kereta baru. Dibandingkan dengan keselamatan anak kita tadi tu. Faham. Jadi maksudnya kita dah mula fikir balik, tak apalah saya pakai kereta macam ni pun, saya tak payah upgrade saya punya lifestyle pun tak apa. Faham. Tapi yang penting anak-anak saya ni selamat. Faham. Saya dapat lebih masa untuk pantau anak-anak saya. Saya dapat lebih masa untuk didik anak-anak saya. Macam tu, lebih kurang. Sebab dulu semasa saya kecil lah, saya masih ingat dulu bukan sahaja mak kita akan dekat rumah pantau kita, sekolah pun cikgu-cikgu kat situ ada istilah merotan lah dulu. So cuma nak share lah cerita ni. Dulu semasa saya kecil kan, kalau perhimpunan, kalau andaikan saya cakap dengan member saya, andaikan perhimpunan member saya kat belakang, so I akan cakap lah dengan member saya dari belakang, cikgu akan guna cincin dia, lepas tu ketuk kepala. Sangat biasa. Lepas tu andaikan saya tulis nota untuk kawan saya, dan saya tulis nota untuk bagi kawan saya, kalau cikgu saya terjumpa saya bagi nota kat kawan saya, straight akan call nama saya, Adnan datang sini. So time tu cuak, hati berdebar-debar kan. So yalah, kalau saya hukuman tu dulu apa? Tarik seben tu. Tarik saya. Tarik seben tu. Oi, sakit tu. Rotan yang kuning tu panjang tu biasa. Pam ataupun dia ketuk-ketuk macam ni. Tu biasa. Tapi ni pun walaupun dia tak mencederakan, tapi sakit ni kalau tarik seben ni. Lepas tu kita pun terpaksa jalan itik. Ya, betul. Lepas tu kita kena macam-macam lah, jalan itik atau kita kena bercangkung depan kelas. Untuk satu kelas kita kena kat luar kelas. Lepas tu kita kena duduk kat macam tu je. Duduk denda. Denda kita.